Dia tanya yang kedua. Dia kata, Ustaz, ada orang-orang budak-budak ni kata, dia kata, kenapa kita suruh wajibkan, kenapa Islam suruh wajibkan tutup aurat, menutup pakai pakaian etika tertentu, mesti pakai tudung, mesti pakai stokin, mesti pakai gini-gini, mesti tak boleh nipis, mesti tak boleh nampak tubuh badan ni. Kenapa ni? Mereka kata bahawa undang-undang ni undang-undang yang beku, jumut dan tak boleh pakai zaman sekarang ni. Zaman sekarang bebas orang nak pakai apa suka hati dia lah. Maka saya kata gini, nak jawab senang itu dia kata. Baik, saya nak tanya kepada anda, kalau anda nak masuk satu hotel 5 star di restoran dia, boleh tak pakai kain plekat gombang tu je, boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan kena tepak je dengan bodyguard dia nanti. Kenapa anda tidak marah undang-undang yang meletakkan dress code tertentu, nak masuk restoran besar, hotel 5 star, tapi anda marah Islam yang meletakkan etika kod pakaian untuk umat Islam? Kenapa anda tak marah? Ni, tuan-tuan ni ramai tak yang kerja syarikat swasta? Ada kawan-kawan kita kerja ke Telekom, aja kerja macam-macam ni kan? Boleh tak kita pergi masuk Telekom tu, pucuk rebung yang cantik tu tuan-tuan, duk naik lift yang cukup canggih tu, kita duk pakai selipar Jepun, boleh ke? Kemudian duk pakai tuala je, boleh? Sebab apa pakai tuala ni? Tak sempat mandi, kita pun kata. Boleh pakai tuala je? Boleh tak kita kata, suka hati aku lah, ini hak peribadi. Jangan duk suruh-suruh pakai baju tertentu nak datang pejabat ni tau. Ini semua undang-undang kuno. Kenapa tak kata? Kenapa tak kata kuno undang-undang yang suruh pakai di pejabat mesti pakai tali leher? Ada pejabat suruh pakai tali leher. Kenapa tak lawan? Lawan ni undang-undang suruh pakai tali leher ni undang-undang yang kuno, jumut, beku. Tak lawan pula. Ni undang-undang yang suruh polis dan tentera ketika mana bekerja duk pakai baju polis. Tak jumut tu. Suruh kesianlah polis tu nak pakai baju yang tak cantik tu. Pakailah baju kamu nak, cakap dengan dia. Selesa sikit nak pakai kain plekat kau tengah-tengah jaga trafik kan, lagi senang, berangin sikit. Ini pakai baju tebal-tebal tu dekat panas-panas tu, bagilah dia pakai kain plekat. Kenapa tak boleh? Oh tidak, kalau boleh Dan Beramboi lah akan jadi polis trafik tu, duduk dengan selipar dekat tangan kan. Jadi tuan-tuan, saya nak ceritakan bahawa kita kena ada baju-baju tertentu dalam occasion tertentu. Bila mana perempuan Islam, lelaki Islam di rumah, nak pakai apa, pakailah dengan suami kamu kan. Pakai, tak ada masalah. Dengan keluarga kamu nak pakai yang jenis biasa ke, pakai koyak ke tak koyak ke, pulanglah, orang tak nampak. Tapi bila mana di luar, maka sebuah organisasi yang beradab, sebuah organisasi yang tinggi, sebuah organisasi yang hebat, dia mesti ada etika pakaian. Contoh, kalau tuan-tuan kerja public listed company, macam saya kata tadi, mesti ada etika pakaian. Sampaikan etika kereta pun ada, betul tak? Seorang manager, dia mesti ada kereta dia. Kereta dia 1.5 ke atas. Kalau eksekutif, tak ada kereta. Kalau supervisor, lagi tak ada kereta. Kalau dia ni general manager, dia tak boleh pakai kereta wira, dia mesti pakai kereta perdana. Lagu tu undang-undang jumut. Taklah ada orang kata pula. Tapi kalau kerja dekat kedai runcit tuan-tuan, kedai runcit, masa tu boleh. Nak pakai tuala pun boleh masa tu. Tak ada siapa marah pun rasa. Tapi ada token tu marah juga lah rasanya. Tapi maknanya boleh pakai selipar Jepun, boleh pakai selipar sebelah lain pun boleh. Tak ada masalah. Sebab kedai runcit, organisasi yang tidak kuat, tidak besar, simple. Maka Islam tidak simple sedemikian. Islam organisasi yang profesional, ada etika pakaian bagi perempuan untuk mengenalkan ini wanita Islam, ini lelaki Islam. Itu dia. Jadi kalau kamu nak marah tadi Islam, marah tadi yang lain semua sekali tu. Tak nak pula dia marah. Baik, okey Ustaz, kami faham.